Puan Fadilah. Saya tengok Puan Fadilah dah ada kat dalam Zoom ni. Cuma Puan kena buka kamera. Okey, Alhamdulillah tu dia. Okey, cantik bunga dekat belakang tu. Okey, boleh unmute mikrofon Puan. Okey, Okey, ah, alhamdulillah. mungkin kena adjust sikit skrin Uh, ah, komputer sebab tak okey, nampak. alright. Okey, alright, Alhamdulillah. Okey, so apa khabar Puan Fadilah hari ni? Baik, Sihat? alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Terima kasih Puan Hazrin kerana sudi menjemput saya di MAINS ni Okey, sebagai mengikuti slot slot sempena bulan kaunseling difahamkan sempena insyaAllah. bulan kaunseling ni. So sebenarnya saya sangat berbesar hatilah sebab dapat menjemput Puan Hajah Fadilah Datuk Muhammad. Sebenarnya Puan Hajah Fadilah ni tuan-tuan dan puan-puan adalah rakan saya dan juga junior saya. Kita satu sekolah kan di SMKA Oh, Syams hmm, Seremban. Jadi ya. kalau ada rakan-rakan, saya pasti ada juga rakan-rakan daripada SMKA Syams dalam Zoom ni, boleh angkat tangan di chat itu. Okey. Boleh orang kata munculkan diri anda rakan-rakan daripada SMKA Syams. Okey. So ramai ikuti insya-Allah kita punya perkongsian pada hari ini ya Puan Fadilah. So untuk tajuk yang akan dikupas iaitu andai dia tiada, kuatkah aku? Okey. Ya. So mungkin juga ada dia di kalangan rakan-rakan kita ni yang sedang menghadapinya, okey, kehilangan orang tersayang ni kan, ataupun kita tak tahu bilakah in the future kita akan menghadapi situasi ini kan. Jadi kalaulah kita akan menghadapi situasi ini, macam mana kita nak hadapi? Kuatkah kita kan? So Betul. itu yang akan dikupas oleh Puan Fadilah pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tanpa melengahkan masa, okey, saya dengan ini menyerahkan kepada Puan Fadilah Muhammad, okey, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kaunseling dan Latihan MAINS untuk mengupas tajuk ini. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Puan Nur Hazrin selaku moderator kita lah pada pagi ini. Jadi dan saya kira sahabat-sahabat yang mendengar daripada mesti daripada USIM ke ni Puan? Tidak Ataupun juga, ada? saya rasa Okey. merata ni. Dia ada warga USIM dan juga ramai juga rakan daripada organisasi lain dan komuniti juga. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. So insyaAllah mudah-mudahan perkongsian saya pada pagi ini diberikan manfaat kepada pihak tuan-tuan dan puan-puan untuk kita bersama-sama melihat sejauh mana sebenarnya tajuk kehilangan berkaitan dengan atas refleksi kepada kehilangan pasangan sebenarnya. So sebenarnya masa saya diberi tajuk ini oleh Puan host moderator jadi saya tanya juga sebab dalam terjemahan kehilangan ni dia sangat luas sebenarnya jadi untuk hari ini mungkin saya lebih mengupas kepada konsep kehilangan pasangan sebab tu dekat tajuk kat sini kalau kita tengok tajuknya sangat klise yang mana telah diberikan oleh pihak penganjur, andai tiada dia kuatkah aku. Jadi so saya tanpa membuang ataupun melengahkan masa lagi, so saya kongsikan sedikit sedikit pengenalan berkaitan dengan tajuk ini. So saya dah share ke saya punya slide ni Puan? Kalau ikutkan saya. Setakat ni belum nampak lagi. Okey, sekejap ya. Saya tengok balik. Okey. Okey, so saya pergi kepada, so saya teruskan kepada slide Okey. yang seterusnya. Okey. Okey, dah nampak dah. Kehilangan. Cuma mungkin kena besarkan kot. Okey, sebentar. Okey. So tak cukup besar ya. Siap ya. Saya ni pun agak terkial-kial juga ni sebab tu minta bantuan
bantuan juga daripada Boleh. staff tadi. Sebentar ya, saya cuba tengok sekejap. Kat mana dia punya Canva kan, kalau itu mungkin dia punya slideshow tu dekat bawah sekali tu. Kalau Canva ni, kat bawah yang ada tanda. Ya, saya pun cari juga ni. Okay, sekejap ya, saya turun tengok ini. Okay. Cukup besar sekejap ya. Minta bantuan. Boleh. Mana? Tak boleh besarkan slide. Falah. Sampai tu besar. Okey, dah. Okey, nampak ke? Nampak besar dah. Okey. Nanti saya okey, minta maaf ya sedikit tu dah kekurangan kan daripada pihak saya kan. Kita ni generasi yang agak-agak dah ke belakang ni, dia agak lewat sedikit lah untuk belajar kan tentang teknologi ni, tapi insyaAllah hari ini saya cuba berkongsi dengan pihak tuan-tuan berkaitan dengan tajuk yang telah pun diberikan tanggungjawab kepada saya berkaitan dengan kehilangan orang tersayang. So tuan-tuan, puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian, kehilangan orang yang tersayang ni adalah satu perkara yang sangat menyedihkan. Sangat-sangat kita gambarkan umpama satu batu batu ataupun kaca yang terhempas ke batu yang menyebabkan perasaan setiap diri kita akan terasa sakit. Ada pula yang mengandaikan umpama kehilangan orang tersayang ni umpama dunia yang menjadi gelap gelita. Yang lantaran kerana dia tak dapat menanggung kesedihan yang teramat sangat. Jadi walaupun berbagai cara yang dilakukan bagi meredakan kesedihan ini, namun sebenarnya kesedihan ini setiap orang disukar. Setiap orang dia ada cara untuk dia healing. Proses untuk penyembuhan itu tertakluk kepada diri masing-masing. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin saya kasih sekalian, kehilangan ni dalam konteks pasangan kalau kita ceritakan ini adalah satu proses yang mana kita kena alami, kita kena hadapi. Tak ada siapa pun yang dapat lari daripada kehilangan, terutamanya pasangan hidup lah. Kenapa? Sebabnya itu adalah perkara yang kita tidak boleh elak dalam kehidupan. Hatta ada orang dia hilang pasangan, ada di kalangan kita yang hilang anak, ada ibu yang hilang anak, ada suami yang hilang isteri. So begitulah lumrah alam dalam kehidupan ini. So tanpa kita sedar sebenarnya kesedihan ini akan memberi pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita jika tidak dapat dikawal dengan baik. So penting sebenarnya cara kita menguruskan tekanan berkaitan dengan kesedihan ini. Jadi saya nak share sedikitlah bagaimana saya juga ada seorang kawan yang mana dia kehilangan pasangan dia yang meninggal disebabkan yang tidak ada medical history, yang sakit secara tiba-tiba, yang mana ketika beliau suaminya meninggal ketika dalam tidur sebenarnya. Jadi perkara yang sebegitu berlaku menyebabkan sudah tentu klien itu rasa sangat sukar untuk menerima kehilangan ini. Apatah lagi kehilangan yang tidak diduga, yang tidak dirancang, yang memang tidak ada signal yang menunjukkan tanda-tanda dia nak pergi. Jadi proses tempoh dia menghadapi untuk melalui kata kehibaan ini mungkin di peringkat dia mengambil masa yang panjang lah sebab dibayangkan dalam keadaan
suami tak ada sakit, suami yang sangat ceria pada malam sebelum kejadian, yang meninggal secara tiba-tiba, jadi sudah tentu klien mengambil masa yang sukar untuk menerima kenyataan hidup yang mana suami dia telah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah antara proses dalam kehidupan yang mana akhirnya klien ini dia punya proses healing tu dalam tempoh yang panjang, tetapi dia dapat hadapinya dengan dalam keadaan sukar, tapi sebenarnya sangat tenang dalam usaha yang dia dapat untuk dia pastikan dia dapat keluar daripada kesakitan dalam kesakitan kehilangan tersebut. Okey. Okey, kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu kan mengharapkan bila kita bersama pasangan, kita nakkan kalau boleh biarlah jodoh itu panjang, biarlah perkahwinan itu sampailah ke orang kata sampailah ke akhir nyawa kita. Tetapi siapalah kita untuk menidakkan kehendak kita, kerana itulah takdir takdir yang mendahului harapan tu, kerana kalau Allah dah tetapkan pasangan itu pergi, so kita kena terima dalam keadaan yang sangat sakit, tetapi perlu melalui dalam proses yang terbuka. Jadi orang kata berat mata mandang, berat lagi bahu memikul. So kita bercakap mungkin pada asasnya sebab kita tak duduk di tempat mereka yang berhadapan yang melalui kehilangan tersebut. Sebab itu kita perlukan satu usaha untuk melalui bagaimana nak membantu mereka untuk melalui hari-hari yang mendatang ini. So saya nampak inilah yang kita akan cuba fahami dari aspek saat kehilangan itu tiba. Jadi kebanyakan tuan-tuan kalau bila kehilangan pasangan, selalu kita akan dengar ini saya share lah pengalaman klien saya di mana klien saya ini adalah seorang lelaki yang datang untuk dapatkan khidmat kaunseling. Sebenarnya dirujuk oleh agensi ataupun tempat beliau bekerja. Jadi klien ini isunya kematian isterinya adalah disebabkan tragedi kemalangan yang meragut nyawa ibu dan anak yang kecil lah, anak baby yang usianya dalam sekitar 3 bulan macam tu. So masa kedatangan klien ni jadi dia perasaan hiba dia sebenarnya masih lagi lah, sebab baru hilang dalam tempoh sebulan ketika dia dirujuk untuk dapatkan khidmat kaunseling. Jadi klien ini dia rasa sangat sukar, sangat sangat khawatir untuk teruskan kehidupan ini, kerana dia ada 2 lagi anak yang masih tinggal hidup bersama dengan dia. Sebab kebetulan kejadian ketika masa kemalangan itu berlaku, apa yang menjadi klien ini sangat terkesan adalah kerana yang memandu itu adalah beliau. So, yang memandu kenderaan itu adalah beliau. So sebenarnya kejadian tragis ataupun kemalangan ini sebenarnya mendapat liputan daripada akhbar lah. Jadi saya tak pasti tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar atau tidak. Jadi isu ini berlaku di Johor Bahru, mana klien kebetulan dia adalah sedang bercuti untuk pulang ke kampung halaman isteri dia. Namun di dalam tempoh perjalanan pulang ke Seremban, di rumahnya di Seremban, so berlakulah kemalangan yang tidak diduga, yang mana ketika itu kereta klien melambung dan di highway dia melambung, dia melambung dan terus terhempas ke luar daripada track highway itu, dan isteri klien didapati sebenarnya cedera parah lah, dan ketika paramedik sampai sebenarnya telah mengesahkan yang isteri klien sebenarnya telah pergi akibat lemas sebenarnya, sebab masa kenderaan itu terbalik, sebenarnya dia ada lopak air tu yang menyebabkan isteri beliau lemas, kerana
klien masa ketika itu sebenarnya dia sibuk menyelamatkan 2 anak dia lagi yang masih tinggal tu, yang duduk di belakang seat belakang. So klien sangat sukar dan rasa bersalah yang teramat sangat. Yang teramat sangat kerana beliau tidak dapat sempat menyelamatkan kedua, maknanya isteri dan anak kecilnya. So dia hanya dapat mampu menyelamatkan 2 je anak yang berada di seat belakang. So dia sangat ralat ketika kejadian dalam ketika sesi berlangsung lah. So ternyatalah dia merasa sangat menyesal sangat-sangat kerana dia rasa seolah-olah dunia ni sangat tidak adil kepada dia. So saya ingat lagi perkataan yang dia beritahu saya. Dia kata, kenapa saya diuji? Kenapa saya diduga? Jadi perasaan bersalah dalam diri klien itu sangat-sangat kata menyelubungi diri dia sehingga klien tidak mahu teruskan orang kata bekerja lah kerana risau risau untuk menguruskan kedua-dua anak dia yang masih tinggal tadi lah. So anak yang tinggal tu adalah anak yang usianya pun sangat kecil lagi satu usianya 9 tahun, satu usianya 7 tahun, so masih memerlukan orang kata bantuan sokongan jugalah daripada klien. So masa ketika sesi berlangsung, so saya cuma dengar saja apa yang saya buat, saya dengar dan saya cuba memahami dalam konteks klien yang mana kita nampak klien dah mula ada rasa menyalahkan diri dia menyalahkan diri atas takdir yang berlaku sebab dia kata ketika kejadian kembangan tersebut sebenarnya klien berhenti seketika sebab dia kata dia memang mengantuk ketika kejadian tersebut dalam subuh saya kira masa tu kejadian kembangan itu berlaku ketika subuh. So sebenarnya klien sempat berhenti dan solat di RNR terdekat lah saya rasa di area Paguh masa tu. So dia dah sempat menyelesaikan urusan dia dengan Allah namun takdir mendahului segalanya dia diuji dengan kehilangan isteri dan seorang anak yang bongsu lah anak yang masa tu usianya dalam 3 bulan. So apa yang berlaku masa ketika sesi berlangsung klien tak dapat pulang ke rumah dia. Dia kata tak boleh balik rumah langsung sebab dia kata setiap saat apa yang terpapar di dalam sebahagian daripada memori dia adalah memori dia bersama dengan isteri dia. Sebab isteri ni untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, kebanyakan urusan rumah tangga anak-anak ni bawah penjagaan isteri. Sebab isterinya adalah suri rumah. Jadi klien agak sedikit janggal lah untuk tak tahu nak mana nak mulakan nak teruskan nak mengurus anak yang kecil dengan masa sama dia juga perlu ada komitmen kerja dan sebagainya. So akhirnya itu yang membuatkan dia dirujuk untuk mendapatkan khidmat kaunseling. So itulah kita nampak jadi setiap sudut ada kenangan. Senyuman isteri, suara dia masih dia menyatakan saya, dia kata di mana pun dia pergi dia akan terngiang-ngiang suara isteri dia memanggil anak-anak dia. So itulah pada fasa pertama saat kehilangan yang akan dihadapi oleh mana-mana orang pun dia akan rasa kehidupan dia tak ada arah dah. Kat mana lagi yang perlu dia dapatkan bantuan selain daripada bantuan psikologi tadi. So klien sangat saya nampak ketika sesi berlangsung klien walaupun keadaan sedihnya sangat terasa, namun beliau terbukalah untuk berkongsi masalah beliau dengan sangat terbuka. Sebab tu kita nampak proses penyembuhan yang ada dalam diri klien tu walaupun memakan masa yang panjang untuk dia adapt suasana kehilangan isteri tersayang tadi, tetapi akhirnya saya dimaklumkan 2 tahun lepas beliau telah pun berkahwin dengan pasangan yang baru. So kita nampaklah proses tu dia dapat lalui dengan sebaik yang mungkin. Okey. So itu antara pengalaman saya handle lah dalam melaksanakan sesi bersama dengan para klien kita. Untuk makluman tuan-tuan perempuan, di MAINS ni kita punya sasaran klien kita adalah komuniti masyarakat setempat yang datang untuk dapatkan khidmat nasihat ataupun kaunseling di MAINS. Okey. Kita teruskan kepada slide yang seterusnya memahami apakah fasa
duka dalam kehilangan ini. Okey, kalau saya percaya tuan-tuan dan puan-puan pernah mungkin membaca beberapa fasa duka kehilangan ini sebab kalau kita tengok lumrahnya sebenarnya dalam keadaan ketika ujian itu datang ketika kita diuji dengan kehilangan, so ini antara yang diperkenalkan ini teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth Ross kalau tuan-tuan boleh lihat dia kita dalam buku-buku berkaitan dengan proses untuk untuk rasa healing proses bagaimana kita nak menghilangkan kedukaan ini. So antara perkara yang kita kena fahami inilah fasa-fasanya. Ada 5 fasa yang diperkenalkan, iaitu fasa yang pertama adalah terkejut di mana kebiasaannya untuk fasa yang pertama ini kalau tuan-tuan nampak kebanyakan rata-rata klien macam klien yang saya share tadi dia dia akan ada denial dalam diri dia. Dia kata kenapa saya diuji? Kenapa Tuhan ambil isteri saya? Sedangkan saya macam dalam kes klien saya tadi klien latar belakangnya agak baik orang yang didikan agamanya background agama. Jadi dan ketika kejadian berlaku pun dia baru selesai solat sudah tentu dia rasa ralat sangat kenapa isteri aku diambil ketika aku sedang melakukan maknanya dari sudut ibadah itu dijaga dengan baiklah sudah tu dia ada penafian dekat situ. So itu akan timbullah pada fasa pertama ni dia rasa macam kenapa benda ini berlaku kepada aku? Kenapa so perasaan tu selalunya akan ada persoalan-persoalan kenapa bukan saja why dia jadi apa yang menyebabkan dia rasa macam ada rasa keengganan tu datang dalam diri dia menolak tentang apa yang berlaku dalam hidup dia Jadi kebiasaannya untuk fasa denial ni individu secara sedar atau tak sedar dia sebenarnya tak boleh terima fakta yang berlaku, kejadian yang berlaku tu. Dan realitinya berkait dengan kehilangan tersebut. Jadi yang mati tu pula adalah orang terdekat iaitu isteri beliau Jadi untuk penafian fasa pertama ini akan berlaku kepada klien dan ketika sesi berlangsung, so itu yang saya nampak fasa denial itu terjadi kepada klien. Okey, untuk nextnya stage yang kedua kita akan nampak fasa yang kedua itu fasa kemarahan ataupun anger So biasanya untuk fasa kedua ni apa yang berlaku pada mereka yang mendapat kehilangan ini dia klien akan jadi marah dia bukan marah pada diri dia sendiri tapi mungkin dia marah kepada orang lain juga. Jadi dalam fasa ini dia dah mula ada rasa menekan kepada prinsip di mana ini tak adil berlaku kepada dia. Dan dia rasa kalaulah benda ni terjadi kepada dia, so dia menyalahkan sesuatu. So, contohnya macam dalam kes klien saya tadi, so dia kata kalaulah aku sempatlah periksa kenderaan aku dengan baik contohnya so ini insiden ni mungkin dia beranggapan dia kemalangan itu mungkin selain daripada mungkin kecuaian klien dia rasa mungkin dia tidak memandu dengan baik so dia rasa mungkin dalam masa sama dia tidak tengok tak buat inspection dulu terhadap kenderaan dia dan sebagainya. So dia mula mencari sebab kepada kemarahan yang membelenggu diri klien tadi. Okey. So kita pergi kepada fasa yang ketiga iaitu fasa tawar-menawar. Okey, untuk tawar-menawar ini so biasanya apa yang berlaku dalam bahagian ini dalam tempoh ini individu akan mungkin akan cuba mengubah atau menangguhkan realiti yang berlaku dalam kehidupan dia Contohnya dia cuba berunding dengan Tuhan dia cuba berunding dengan pencipta kalaulah
So kalaulah pasangan itu boleh hidup kembali, tak sampai ke tahap itu kan, dia ada perasaan yang mana penafian dalam diri tadi tu daripada fasa pertama penafian, lepas tu ditambah dengan kemarahan sampai ke satu tahap dia cuba berunding dengan Tuhan untuk menawarkan balik untuk kembalikan balik pasangan dia untuk hidup kembali. So kita nampaklah dalam keadaan masih resistant daripada emosi tu masih terganggu so sampai tahap tersebut berlakulah tawar-menawar dengan Tuhan. Okay, kita pergi kepada next yang fasa yang keempat, itu sedih yang mendalam. So dalam fasa ini apa yang berlaku, fasa sebenarnya dalam sedih yang mendalam ni sebenarnya boleh bawa kepada tahap kemurungan. Pada peringkat ini individu akan mula menerima realiti sebenarnya bahawa kehilangan telah pun berlaku. Jadi dia mungkin akan buat satu tindakan mengasingkan diri dia, dia isolate daripada keluarga, duduk berkurung dalam diri dia dalam bilik, mungkin menangis dan bersedih, masih lagi ada rasa kesedihan yang teramat sangat. So biasanya kerana apa? Kerana dia rasa kosong, tidak ada panduan arah untuk dia menerima sebenarnya kenyataan tentang kehilangan tersebut. So kita pergi kepada yang fasa yang terakhir, iaitu fasa redha dan terima. Bagaimana pada fasa ini sebenarnya klien akan mula menerima acceptance, yang mana fasa ini dinamakan acceptance. So individu akan menerima hakikat dan fakta bahawa tak nak ubah apa pun. Realitinya isterinya dah pergi pun. So dalam situasi sejarah logik akalnya, dia kena belajar untuk teruskan hidup. Terima qada qadar yang telah diletakkan dalam takdir yang telah ditetapkan pada diri dia. So kelima-lima fasa ini tuan-tuan, kalau kita lihat sebenarnya setiap daripada kita kalau berlaku kehilangan pada mana-mana mereka yang menghadapi atas asbab kehilangan ini, ada orang fasa yang saya nyatakan tadi, dia mungkin dia tak menjurus kepada kata turutan, mungkin ada orang dia terus pada fasa ketiga, so dia ada yang pergi ke fasa keempat, dan mungkin juga dia terus pergi kepada kalau yang mereka yang benar-benar kuat yang akan terus terima dan redha itu pergi terus ke fasa kelima. Sebab tu setiap daripada kita ni cara kita menguruskan tekanan tu tak sama. Sebab tu fasa kedukaan kehilangan ini setiap daripada kita dia akan recycle balik. Sebab ada orang dia boleh healing dalam tempoh 2 bulan. Ada orang mungkin makan masa 6 bulan. Paling lama pun kadang-kadang bertahun-tahun untuk kita dapatkan proses healing tu. Sebab tu kita punya pada asasnya kita dengan rakan-rakan kita ataupun orang sekeliling kita tak sama bagaimana nak memahami fasa kedukaan ini. Namun percayalah kita akan redha pada hujungnya. Biasanya apa yang berlaku kita akan redha dan terimalah keadaan tersebut dengan yakin bahawa hidup ini masih ada cahaya di depan yang kita kena lalui juga. Tidak ada yang membataskan untuk kita meneruskan kehidupan ini walaupun tanpa ataupun kehilangan pasangan hidup kita. Okey. Setakat ini tuan-tuan masih boleh mendengar saya lagi? Okey, kita pergi. Okey. So kita pergi kepada ni, saya bawa sedikitlah daripada sudut pandang ataupun kacamata Islam lah. Sebab rata-rata saya tengok dalam ni pun rata-ratanya mostlynya adalah orang Islam kan. So saya bawa daripada sudut pandangan Islam ni kerana saya melihat dari aspek spiritual juga membantu klien terutamanya klien yang Islam yang datang untuk mendapatkan khidmat bantuan psikologi daripada Ma'in terutamanya. So kalau kita tengok dekat sini Nabi juga seperti mana yang kita lihat yang kita pernah kalau kita menyusuri
sirah nabawiyah, Rasulullah sendiri pun pernah kehilangan orang tersayang. Apa yang berlaku Rasulullah pada satu ketika dinamakan tahun itu adalah tahun kesedihan pada Rasulullah. Di mana tahun itu Rasulullah telah kehilangan dua orang yang amat dia yang paling dia sayang, iaitu satunya bapa saudaranya Abu Talib, dan Sayyidatina Khadijah, isteri beliau sendiri. So apa yang berlaku Rasulullah sudah tentu ketika saat kehilangan kedua-dua orang yang sangat signifikan kepada Rasulullah ini, Rasulullah sangat berat sebenarnya untuk meneruskan perjuangan pada awalnya. Pada awalnya beliau rasa sedikit putus asa juga apabila kedua-dua orang yang menjadi bahu ataupun orang kanan beliau ini yang menjadi bahu Rasulullah ketika beliau sedih, ketika beliau memerlukan sokongan. So inilah dua orang yang sangat-sangat memberi galakkan sokongan yang sangat kuat, terutamanya isteri Rasulullah sendiri. Sebagaimana yang digambarkan, kita pun sedia maklum, Sayyidatina Khadijah ni beliau adalah isteri yang sangat soleha, yang sangat setia menemani Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam pada ketika itu. So Sayyidatina Khadijah juga digambarkan harta beliau, Sayyidatina Khadijah ni dia banyak harta kan. Harta beliau itu memang diinfakkan sepenuhnya kepada kerja-kerja dakwah Rasul. Sudah tentu walaupun Rasulullah sendiri pada awal kebangkitan Islam tu memang Rasulullah mendapat banyak cacian, celaan daripada kaum Arab Quraisy pada ketika itu. Jadi dua orang inilah yang memberi, tak pernah putus semangat untuk memastikan Rasulullah sentiasa terus memperjuangkan agama Islam pada ketika itu. Jadi apa Rasulullah hadapi, dia sangat sedih, sangat terluka, namun dia terima. Sebab sebenarnya kesedihan ini salah ke tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kesedihan ini adalah perkara normal. Jadi Rasulullah sendiri pun boleh bersedih, apatah lagi kita. Tetapi kesedihan yang macam mana yang dianjurkan dalam agama. So sebenarnya kita pada saya kesedihan ini adalah satu benda yang normal yang kita kena terima, kena hadapi dia. Yang mana sebenarnya Allah bagi emosi sedih tu dengan tindak balas yang baiknya kita tunjukkan emosi yang kita gambarkan, kita pilu, kita hiba, kita stres, kita tak dapat apa-apa emosi yang digambarkan dalam sedih itu yang menunjukkan sebenarnya tindak balas yang baik dalam tubuh badan kita. Sebab itu Allah bagi kita rasa emosi sedih tu untuk kita bagi tindak balas, yang mana tindak balas itu tindak balas yang normal pada tubuh badan. Namun kalau yang tak normalnya, kalau kita kehilangan tapi kita ketawa, itu pelik kan. Kalau kita kehilangan orang tersayang, tetapi reaksi yang kita buat ataupun yang kita balas adalah dengan terkekeh-kekeh, kita ada langsung reaksi-reaksi yang menunjukkan sepatutnya respon dalam tubuh badan adalah bila sedih kita rasa sangat-sangat rasa pilu kan, rasa terusik, terjentik hati. Tapi kalau reaksi yang tak bagusnya, kalau kita sebaliknya, macam saya nyatakan tadi, kalau dia jadi seronok, kita happy kalau orang sedih, itu benda yang kita kena something wrong yang kita kena bantulah. So sebenarnya sedih itu adalah lumrah dalam kehidupan. Sebab tu Rasulullah sendiri dia bersedih, tetapi dalam kesedihan Rasulullah itu dirawat perlahan untuk dia didik juga untuk terima yang mana hidup ini pinjaman. Allah dah pinjamkan dengan perkahwinan Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah tadi.
dia dikurniakan 6 orang cahaya mata, alhamdulillah. Sudah tentulah Rasulullah sikit sebanyak terjentik hati dia bila kehilangan isteri dia tadi, dengan ditinggalkan cahaya mata yang menjadi yang kata penyeri dalam rumah tangga Rasulullah. Jadi Rasulullah ambil tanggungjawab tersebut untuk kemudikan kehidupan dia walaupun tanpa kehadiran orang tersayang. Sebab tu ini adalah proses healing Rasulullah. Jadi dia gunakan dan dia manfaatkan apa pun ujian yang datang itu sebagai satu cabaran dalam hidup dia. Dan dia kena teruskan sebab dia tahu perjuangan dia untuk membawa agama Islam tu pada satu tahap yang tertinggi dalam kata negara Arab lah pada satu ketika tu. Okey. Next kita teruskan. Okey, macam mana kita nak bangkit? Okey, tuan-tuan, kalau cerita kan kita dah cerita tadi dalam konteks Islam cuma dalam persoalan kat sini macam mana nak bangkit sebenarnya? Untuk kita teruskan, adakah kita nak terus bersedih sepanjang nak melayan kesedihan itu? Perlu ke kita melayan sepanjang hidup kita untuk bersedih sebab kita tahu dari kesan daripada kita kesan daripada sudut psikologinya dia akan beri gambaran yang tak baiklah daripada sudut antaranya kalau kita terus bersedih kita terus dia akan bawa kesan kemurungan dan boleh bawa kepada efek mental health lah isu mental health pula berlaku. So kat sini kita ni tengok juga kita share dengan tuan-tuan macam mana kita nak bangkit. So apa tuan-tuan kena buat yang pertama kita kena luahkan perasaan tu. Jangan simpan seorang-seorang sebab dalam keadaan tertentu kadang-kadang ada benda yang kita kena kongsikan jadi kalau rasa boleh luahkan kepada rakan-rakan, kita luahkan kepada orang yang kita percaya ataupun orang sekeliling kita yang kita percaya. So at least beban yang kita tanggung selama ini yang kita simpan mungkin apa-apa yang mungkin pesanan arwah dulu contohnya suaminya pernah ada menyebut okey kalau apa-apa berlaku sekian-sekian jaga anak ni baik-baik. So mungkin benda tu sangat berat pada dia kan sebab dia bila tengok muka anak dia tak boleh dia terngiang-ngiang rasa sangat memberi tekanan kepada diri beliau Jadi apa yang dia kena buat sebab tu dia kena cari somebody else yang dia percaya untuk yang dia trust yang untuk boleh dikongsikan. Okey, selain itu dapatkan bantuan khemah profesional ataupun khemah pakar yang boleh membantu klien sama ada terapis ataupun kaunselor pegawai psikologi yang mungkin boleh membantu klien untuk meluahkan. Okey, next apa lagi? Dapatkan sokongan yang terdekat. Okey, kebiasaannya dalam isu-isu yang berlaku ini perlu sebenarnya kalau kita lihat kalau dia tak dapat kata selain daripada bantuan sokongan profesional tadi sebenarnya klien juga ataupun mereka yang berada dalam keadaan kesedihan ini dia boleh pergi dapatkan kumpulan support group yang mana dalam kumpulan support group ni sebenarnya kebanyakannya kumpulan yang ada ni dia akan mempunyai isu yang sama jadi kumpulan support group ini biasanya dia akan share, dia akan kongsikan dalam tim dia dan mana peluahan yang mereka hadapi rata-ratanya tim ini mereka menghadapi isu yang sama mungkin kehilangan pasangan ataupun ahli keluarga yang terdekat. So dalam mudah-mudahan dengan mereka bersama dalam kumpulan tim support group ni akan membantu klien terutamanya mereka yang berada dalam kesedihan dapat melalui proses peluahan itu dengan sebaik mungkin sebab dia dapat jumpa orang yang sama rasa dengan dia, sama isu dengan dia dan juga mungkin mungkin sekurang-kurangnya kawan-kawan itu juga yang akan membantu beliau untuk memberi sama-sama semangat dan
dan tekad untuk mereka menghadapi kesedihan ini dengan cara tidak melampau. Jadi pentingnya sebenarnya sokongan orang yang terdekat ataupun tim daripada support group ni. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang berikutnya ini juga adalah antara cara pendekatan dari sudut spiritual antara kita dengan pencipta, iaitu cari ruang dengan Tuhan. Jadi yang ini kita tak dapat nafikan sembahyang, solat, doa, mengadulah dengan Allah. Jadi sekurang-kurangnya bagaimana solat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat kita mencegah daripada kita melakukan perkara-perkara yang keji, kemungkaran yang kadang-kadang boleh mengganggu emosi kita yang tak terkawal. Kadang-kadangnya sebab bila satu tahap kadang-kadang ada kita akan rasa macam ada perasaan nak bunuh diri sebab kita rasa macam kesedihan tu sangat melampau. Bila kita terlalu melayan kesedihan itu, so kita akan mungkin ada cubaan-cubaan kepada benda-benda yang sangat menakutkan pada diri kita. Sebab tu kita cari space kita dengan pencipta tadi. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita mengadu kepada Allah ni, Allah akan bimbing kita untuk kita terus berada di landasan yang sebenar untuk kita cope mekanisme orang kata untuk kita cope isu yang kita hadapi itu dengan keadaan lebih tenang dan teratur hidup kita. Okey, yang seterusnya buat perkara yang boleh menenangkan jiwa. So ini antara biasalah kita dengar zikir, baca Quran so ini antara alternatif yang tambahan boleh membantu tuan-tuan lah terutamanya dengan membaca ataupun mengingati Allah itu akan memberi kita fokus kita kepada Allah tu akan terus memberi kita semangat untuk kita meneruskan kehidupan ini. Dan ada juga yang mana kalau dia kata kadang-kadang dia tak boleh tengok barang-barang arwah so kita sedekahkanlah sedekahkan mungkin kalau baju-baju arwah yang mungkin masih baik tu kita sedekah kepada ahli keluarga terdekat. Mudah-mudahan sedekah itu menjadi satu amal jariah kepada mereka yang telah pergi kita sedekahkanlah atas nama arwah. So mudah-mudahan panjanglah lagi kan arwah apa yang manfaatnya daripada kita yang tinggal ini kita dapat kita dapat memberikan arwah lebih yang kata keselamatan dengan kesentosaan ketika ketiadaan dia, kerana kita bersedekah atas nama arwah tadi. Okey, yang seterusnya apa yang perlu kita buat? Ini saya nak sharekan juga satu kalau antara alternatif yang kita nak bangkit, kita boleh menangis sebab dalam proses menangis ni sebenarnya adalah satu terapi. Terapi yang sangat berkesan sebenarnya dalam diri seseorang. Selalunya orang lelaki ni dia jangan nak nangis. Sebab apa? Sebab dia rasa yelah tak macho kan. Lelaki ni rasa macam tak patut kot, tak wajar dia nangis. Tapi sebenarnya percayalah dalam konteks counselling sebenarnya menangis ni adalah satu terapi. Di mana sistem pertahanan yang Allah berikan kepada kita untuk kita rasa lebih lega, rasa lebih healing, rasa dapat mengurangkan sedikit ketegangan tu. Jadi menangislah, tetapi kita bukanlah menangis sampai kita orang kata mengelum, resah tak. Jadi kita air mata kita tu biar dia keluar kan, supaya kita redakan tekanan-tekanan yang ada dalam diri kita tu yang kita rasa sangat-sangat kita simpan. Jadi menangislah. Kalau sebahagian orang kata menangislah ketika sejadah, itu adalah lebih baik kan. Tetapi percayalah dengan menangis tu sebenarnya akan memberi kita sedikit kesan yang sangat mendalam kepada kita. Sebab tu pada saya jangan takut untuk menangis. Jadi bila kita sedih, itulah tindak balas reaksi yang saya rasa sangat perlu kita lakukan, itu kita menangis tu adalah satu proses yang alami, yang memang tindak balas dalam respon dalam tubuh badan kita yang memberi makna yang sangat dalam. Jadi tidak ada salahnya untuk menangis, tetapi bukanlah kita kata menangis yang
berkata boleh membawa kepada akibat buruk yang kesannya sangat-sangat boleh memberi kesan yang kata sangat sukarlah untuk kita terima dalam kehidupan kita. Okey. Dan satu lagi antara perkara yang kita boleh share sebenarnya macam mana kita nak bangkit. So kalau ada orang dia tak boleh share melalui, tak boleh bercakap dengan orang, so kita boleh, alternatifnya kita boleh menulis. Kita boleh luahkan perasaan dalam diary ataupun dalam buku. Jadi sebenarnya bila kita luahkan dalam buku tu ataupun dalam diary, so dia, sebab dalam diary ni biasanya orang kata diary ni tak siapa boleh baca kan, orang tu je yang boleh buka balik. So at least apa yang kita luahkan, rasa rindu, rasa sedih kita tu, kita je yang faham, kita je yang tahu. Jadi dengan mudah-mudahan dengan peluahan kita dalam penulisan kita itu boleh meredakan tekanan yang kita pendam selama ini. So tidak ada satu masalah besarlah untuk kita meluahkan melalui penulisan. Kalau dalam konteks counselling biasanya kita akan buat art lah tuan-tuan mungkin pernah dengar so dalam counselling kita akan guna pendekatan art terapi jadi art terapi ni kaedahnya sangat banyak dalam kreatif art ni tetapi kita biasanya pun kita akan buat drawing dululah untuk proses awalannya untuk kita tengok sejauh mana usaha klien untuk dia respon kepada proses tubuh badan beliau pada awal-awal proses kehilangan tersebut. Okey. So kita teruskan yang slide yang seterusnya. Okey. Bila kita rasa lemah, kita kena ingat ini so Allah takkan uji kalau kita tak mampu. So ini saya petik daripada dalam surah Al-Baqarah ayat tasawuf saya 256 la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Takkan Allah uji setiap daripada kita tak lebih daripada kemampuan dia tak melebihi daripada takat kemampuan seseorang itu. Sebab tu dalam Rasulullah seperti saya cakap tadi sebab Rasulullah rasa sedih jadi kita pun umat dia pun berhak sedih sebab tu kita bila turunnya ayat Al-Quran tu tadi yang menyatakan tentang kesedihan ini sebab tu kita lemah itu adalah satu proses bila kesedihan yang sangat melampau bila rasa lemah, tapi sebab kita kena ingat dalam perasaan lemah itu kalau dilayan dia akan menjadi lemau dan dia akan membawa kepada tindakan-tindakan yang merangsang kepada susulan tindakan-tindakan yang sangat membawa kepada kerosakan daripada tubuh badan kita. Sebab tu kalau boleh kita pegang kepada ayat ini sebab Allah pun bagi tahu takkan kita Allah takkan uji lebih daripada kemampuan setiap daripada kita. Jadi Allah percaya kalau dia uji kita tu maknanya dia tahu kita kuat. Dia tahu kita mampu untuk menghadapi dia. Setiap kehilangan adalah satu peringatan tentang kehidupan yang sebenar. So kita kena ingat pasangan kita ni sebenarnya dia pergi terlebih dahulu daripada kita. Allah pinjam, so kita pun kena ingat takrif Allah pinjam, so maksudnya kalau pinjaman bila-bila masa je dia boleh tarik, dia boleh ambil balik pinjaman tersebut. Jadi kita jangan rasa kata bila sebut pinjam tadi jadi kita tak boleh kata Allah tak boleh ambil sebab dia ada hak untuk mengambil balik dan cuma pada saat ketika kita berada dalam situasi itu yang pergi tu terlebih dahulu adalah suami kita ataupun isteri kita pasangan kita kita yang masih ada ni lah yang kena teruskan kehidupan kena fikirkan secara logik akalnya kita masih ada yang mungkin kalau yang masih ada tinggalkan zuriat, so kita ada tanggungjawab terhadap kehidupan kita, tanggungjawab sebagai seorang ibu, tanggungjawab sebagai seorang bapa kepada anak-anak kita.
Sebab tu kita tak boleh melayan terus lemah yang membakar diri kita, yang membawa kita sakit kepada proses kesedihan itu. Sebab tu kita kena keluar daripada kesedihan dan percayalah yang mana Allah telah sediakan yang terbaik untuk kita. Allah ada memberi, kata di sebalik kesukaran akan ada kemudahan. Itu dalam ayat Quran pun ada sebut setiap kesukaran inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Bila sebut fa inna ma'al itu taukid tu. Dalam bahasa Arab fa tu memberi tanda taukid, menguatkan lagi dalam ayat yang saya petik ayat Quran tadi, fa inna ma'al usri yusra, maka setiap kesukaran akan ada kemudahan. Itu janji Allah kepada kita. Sebab tu kita yang masih hidup ni kita kena tengok balik. Kita bukan tak tak boleh, tak ada sistem sokongan yang baik. Alhamdulillah, macam dalam satu kes klien saya ni yang saya nak share macam tadi, kes klien yang kematian yang saya kongsikan yang pertama tadi, kes kematian seorang suami seorang isteri yang datang adalah klien adalah suami. So dalam satu kes yang saya terima ni kes seorang isteri yang sebenarnya ketika kes tu dirujuk, dia dirujuk oleh ayah dia, oleh bapa klien. So ketika saya dapat kes ni, saya diminta oleh bapa klien untuk datang ke rumah lah. So sesi tu berlangsung di rumah. Sebabnya kenapa? Sebab dia kata anak dia memang tak mampu, tak larat pun nak bangun nak pergi ke setting kaunseling kita. So saya pun dapatkan maklumat alamat klien, alamat rumah klien, dan saya datang pada tarikh ataupun masa telah ditetapkan. So apa berlaku pada sesi berlangsung tu, memang saya disambut oleh pihak bapa klien lah. Bapa klien yang mana daripada gambaran cerita bapa klien ni, sebenarnya klien ni kehilangan suami secara tiba-tiba. Maknanya suami dia meninggal dalam tidur. Klien ni yang dirujuk ini dirujuk oleh bapa dia ni, dia kehilangan suami dalam tidur. Pada malam kejadian memang suami dia ada bagi tahu keletihan. Sebenarnya klien ini adalah baru setahun berkahwin. Isu dia baru setahun berkahwin, dan dia sebenarnya dalam proses berpantang. Dia baru dapat dia baby 2 bulan masa tu, lebih kurang baby tu ke sebulan lebih kurang lah. Tapi dia masih dalam ibunya masih dalam proses berpantang lah klien ni. So diceritakan oleh bapa dia ni, anak dia ni memang tak nak keluar dari bilik. Dia tak nak makan, tak nak minum, tak nak buat tak nak bercampur dengan keluarga. So apa yang berlaku bapa ni sangat risaulah dengan keadaan anak, sebab dia rasa ibu ni ataupun anak dia ni sepatutnya kena move on. Istilah move on lah sebab dia kata dah sebulan. Sepatutnya dia kata kena bangkit daripada kesedihan tersebut. Jadi masa sesi berlangsung tu, saya dibawa oleh bapa ni. Sesi tu dilaksanakan dalam bilik klien lah. Memang klien kelihatannya dalam tempoh sebulan lebih kurang macam tu, saya nampak memang dia masih lemah lagi. Sebab dia tak makan kan, dia tak ada tenaga lah. Bila tak makan tak ada tenaga. Apatah lagi klien ada baby. Jadi itu yang merisaukan ahli keluarga mereka lah, sebab klien ada anak kecil ni. Ketika saya datang tu pun memang dia sedang dalam dia lemah tu, dia sedang buaikan anak dia tadi. Dia buaikan anak dia perlahan dalam keadaan. Ketika sesi berlangsung pun saya nampaklah linangan air mata dia tak henti-henti sebab dia rasa ralat sangat, sebab dia kata malam tu suami dia memang cakap letih sebab sempat bagi tahulah, maksudnya bagi tahu letih sebab mungkin masa ketika proses berpantang itu, dia kata suami dia banyak bantu lah, sangat membantu klien. Setamanya anak yang dia dapat tu adalah anak sulung mereka, anak sulung mereka. So apa yang berlaku pada ketika itu, saya nampaklah klien dia tak boleh so macam mana dengan klien, macam mana kita tengok dalam fasa-fasa yang kita share tadi
So fasa denial tu sangat kuat lah. Dia rasa macam uh, dunia dia dah tak, orang kata dunia dia dah tak bahagia, hati dia disentap, direntap, kerana kehilangan suami dia. Di saat-saat dia sangat perlukan, sebab dalam fasa di mana klien baru dapat kelahiran cahaya mata yang pertama, sudah tentu itu adalah perkara yang sangat ditunggu-tunggu oleh mana-mana pasangan pun. Jadi keadaan itu membawa kepada klien sangat menyentuh perasaan dia apabila dia terbayangkan yang saat akhir masa suami dia didapati tak bernyawa di atas katil tu, memang dia kata suami dia ada sempat menyebut pada malam tu, dia bagi tahu dia letih, dia kata dia letih, tapi klien ni dia tak masa tu dia tengah tidur masa suami dia menguruskan mungkin baby kan, yelah anak-anak kecil ni nak minum susu kan, kerap terjaga pada sebelah malam tu. Jadi memang ibu ni diminta untuk berehatlah. Jadi ayah ni lah suami ni lah yang menguruskan anak kecil dia tadi. Jadi dia kata memang ketika sebelum suami dia pergi tu dia sempat mengadu lah, dia kata dia letih. Jadi ketika tu dia sempatlah goyangkan badan si isteri ni. Dia bagi hint lah kat isteri, dia kata abang letih ni. Mungkin dia nak tukar shift ke kepada isteri, tapi isteri tak bangun. Isteri tak bangun sebab tu dia sangat ralat sangat. Dia sangat terkesan kerana dia tak sempat pun sedar ataupun bangun daripada tidur dia untuk take over kan untuk uruskan anak tadi. Malahan apa yang berlaku, suami dia pergi ketika dalam tidur, ketika subuh tu dia cuba kejut-kejut, dia kata badan tu dah sejuk dan bila dia menjerit panggil ibu bapa dia, jadi bila bapa dia masuk memang bapa dia panggil doktor, dan doktor sahkan memang suami dia dah pergi mendahului klien. So apa yang berlaku kat sini tuan-tuan? So dalam kes ini klien memang sangat-sangat terkesan dalam keadaan situasi dia, satu sebab dia ada dia tak dapat penuhi suami dia punya hasrat yang mungkin tukar shift pada malam itu. Jadi dia perasaan bersalah dalam diri tu sangat besar dalam diri dia. Sebab dia rasa kalaulah aku bangun malam tu mungkin tak belah terjadilah kematian ini. So dalam proses sesi tu berlangsung, sebenarnya saya cuma memberi telinga saja dan kata telinga untuk mendengar dan merespon apa yang perlu. Sebab dalam keadaan sesi berlangsung tu sebab klien hanya banyak melinangkan air mata. So dia tak boleh, sesi tak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya dalam klien yang tidak rasional. So kita nampaklah betapa lemahnya dalam aspek tubuh badan klien tadi pula, dengan dia tak makan, tak minum, dia menolak dari aspek fisiologi tu untuk dia penuhi kerana kesedihan yang sangat melampau tadi. Jadi so kita ada buat sesi susulan terus itu, dan alhamdulillah so klien akhirnya berjaya mengharungi fasa kesedihan itu pada satu tahap yang saya kira sangat panjang jugalah, sebab saya update dengan ayah beliau. So dalam tempoh setahun jugalah akhirnya beliau dapat meneruskan kehidupan dengan tenang, tanpa rasa bersalah yang teramat sangat dalam diri klien. Okey. Setakat ini okey tuan-tuan, masih bersama saya? Okey. Kita teruskan kepada slide yang berikutnya. Okey, kita ada tempoh setengah jam lagi. Okey. So apakah untuk yang nextnya? Sekejap. Okey, doa untuk kuat. So saya kongsikan jugalah tuan-tuan. Ni doa ni doa macam mana kita nak kuat. So doa untuk kuat, ya Allah,
tenangkanlah hatiku, lapangkanlah dadaku, kuatkanlah langkahku. Jadikanlah aku redha dengan takdirmu dan tabah menerima kehilangan ini. Sebagaimana saya kata tadi, doa ni adalah senjata kan, senjata orang mukmin, senjata kita sebagai orang Islam. Uh, Pegang kepada doa-doa yang boleh memberi kita penguat semangat kita untuk teruskan kehidupan, ya. Jadi jangan kita sedikit pun rasa ralat sebenarnya untuk kita berdoa, sebab doa ni doa yang, sebab Allah kata dalam keadaan kita rasa kita disakiti, kita rasa rasa tersentuh, sebenarnya doa-doa kita ni kita tak tahu kan, mungkin doa tu sangat mustajab yang Allah akan angkat untuk kita, untuk dipilih sebagai doa yang didengari oleh Allah Taala. Sebab tu dalam konteks Islam tadi, doa itu adalah sebahagian daripada usaha yang kita buat untuk kita teruskan kehidupan ini. Okey. Dan yang seterusnya kalau kita tengok juga bila kita berdoa ni sebenarnya dalam konteks doa ni dia banyak sebenarnya perkara-perkara positif yang kita akan dapat daripada khususnya daripada doa-doa yang dibaca. Sebab tu dalam konteks Islam, kita meletakkan doa ni satu benda yang sangat diperlukan ketika kita diuji, ketika kita sakit, ketika kita rasa terasing, kita rasa hilang pandu arah. Sebab tu jangan lupa untuk kita berdoa. Okey, dari samping itu jadi kalau macam dalam kes klien tadi saya cuba kaitkan sebab ada kesedihan-kesedihan yang kadang-kala boleh buat kepada melampau jadi terutamanya bila kita tengok apa barang dia tinggalan daripada pasangan kita tadi, arwah ni tadi kan. So kadang-kadang banyak macam dalam konteks ketika sesi saya berlangsung dengan klien, so selalunya klien akan cakap dia tak boleh tengok barang-barang arwah ni. Dia tak boleh kawal perasaan bila dia pegang baju arwah ni. Dia rasa macam benda itu mulalah momen-momen bila dia pegang baju tu, dia rasa macam arwah ni mungkin masih dekat dengan dia dan mulalah kenangan-kenangan yang diciptakan bersama dengan pasangan itu mulalah memberikan bayangan-bayangan yang klien rasa sangat sukar dia nak terima sebenarnya kehilangan tersebut. Jadi kebiasaannya apa yang dalam kes-kes yang sebegini tuan-tuan kalau perlu sebenarnya barang-barang peribadi pasangan kita ni kalau kita nampak dia boleh bagi sangat terkesan yang mendalam, so sebenarnya kita boleh letakkan saja, kita boleh masuk dalam kotak so disarankan kalau boleh, kalau benda ni boleh memberi impak yang sangat besar kepada kita sebab kita tak boleh tengok barang-barang arwah ni kan, so kita bukan nak buang kalau kata kita tak nak buang, kita boleh masukkan letakkan di dalam satu kotak dulu kan, masukkan dalam kotak ataupun letakkan di tempat yang kita tak boleh capai lah, yang tak boleh kita yang kata tak nampak dekat mata kita. So sekurang-kurangnya itu antara kawalan kesedihan yang boleh membuatkan kita rasa bukan tak lupakan, tetapi sekurang-kurangnya dapat menghindarkan sedikit sebanyak rasa galat kita tu kepada barang-barang arwah tadi. Antara langkah-langkahnya itulah saya kata tadi, kita boleh dermakan barang-barang yang masih baik tadi kepada orang-orang terdekat ataupun pusat kebajikan sebagaimana untuk kita yang apa yang dianjurkan dalam Islam dalam agama kita supaya apa yang kita kita sedekahkan itu akan menjadi amal kan, amal jariah kepada arwah. Selain itu mungkin juga kita juga dalam keadaan kita nak kuat ini, kita kena banyak melakukan macam-macam aktiviti lah, aktiviti untuk kita
memenuhi balik kan masa-masa kita. Kalau dulu kita ada hobi sebenarnya, tapi bila kita sedih, kita tak buat dah hobi kita tu. Contohnya kalau ada orang sebelum ni dia suka suka uh, terlibat dengan aktiviti telasak, contohnya dia naik gunung kan, dia pergi cycling contohnya. So bila kita dah kita nak keluar daripada keadaan kesedihan itu, so kita penuhi aktiviti-aktiviti yang kita pernah lakukan dulu untuk kita kurangkan kesedihan tersebut. So carilah apa-apa pun hobi yang dulu pernah kita buat bersama dengan pasangan kita contohnya, ataupun hobi baru yang kita boleh ciptakan balik untuk kita penuhi masa-masa lapang kita, masa-masa senggang kita, supaya sekurang-kurangnya kita taklah terlalu kan berfikir yang orang kata boleh membawa kepada fikiran yang boleh membawa mendatangkan mudarat kepada diri kita. Sebab tu isilah masa-masa dengan aktiviti yang beriadah contohnya, yang boleh memberi yang kata asasnya aspek kesihatan kita tu dapat dijaga dengan baik. Kalau dalam satu konteks dari aspek kesihatan tadi, kita boleh mungkin pergi ke tempat-tempat macam contohnya di pantai, sebab Rasulullah sendiri pun bila dia kata tengok air ni, kalau kita nak tenang sebenarnya kita pergi ke tempat-tempat yang pohon hijau, pergi sebab itu yang Rasulullah buat bila dia rasa nak tenang, mencari ketenangan, dia akan pergi cari pepohon-pepohon hijau untuk mendapatkan ketenangan dalam diri dia. So macam tu jugalah kita pun boleh buat macam tu. Tengok laut, so bila tengok air laut tu kita rasa lebih tenang. Tengok keadaan laut yang luas itu sebenarnya membuatkan faktor kita lebih rasa lega sebenarnya dari aspek mental health kita. Jadi carilah bila bunyi desiran pantai laut ni, sebenarnya itu yang akan memberi gambaran rasa kita rasa macam apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita masih ada lagi sebenarnya peluang dekat depan mata tu untuk kita nikmati dengan sebaik yang mungkin. Jadi jangan kita terus nampak seolah-olah dah tak ada dah sebenarnya penamat hidup kita kat depan tu. Jadi kita ada sebenarnya rakan-rakan kita yang tetap akan bagi sokongan. Sebab tu kita kena bercampur dengan orang-orang sekeliling untuk dapatkan vibe positif tu. Kena dapatkan orang-orang yang sangat memberi semangat, yang boleh membina semangat kita kembali untuk kita teruskan kehidupan. Okay. Next okay, kita pergi yang saya kira di barangkali slide yang slide yang second last So tuan-tuan hidup ini bukan untuk melupakan tetapi untuk mengenang dengan kekuatan, dan satu hari nanti kita akan bertemu lagi insya-Allah. So kena yakin sebab mudah-mudahan memang pasangan kita tu dia mendahului kita, dia pergi terlebih dahulu daripada kita sebagaimana itu takdir adalah diciptakan oleh Allah. Dan mudah-mudahan dalam doa yang kita sering kita sematkan ketika kita solat tu, kita jangan lupa untuk mendoakan supaya mudah-mudahan kita akan bertemu dengan pasangan kita di syurga kelak. So mungkin kita dah tak ada lagi interaksi di dunia ini, tetapi sebenarnya di akhirat besok kalau ada lagi peluang jodoh kita, sudah tentu kita nak kita bertemu balik dengan pasangan kita. Jadi itulah harapan mana-mana pun pasangan dia kata di Jannatil Firdaus kan, di syurga lah sebenarnya tempat kita berhimpun semula kan. Jadi itulah perkara-perkara yang kita akan sematkan dalam diri kita, yang mana kita akan bertemu insya-Allah dan akan menikmati
orang kata apa saja bentuk janji-janji yang kita dah buat bersama pasangan kita untuk kita lunaskan ketika kita bertemu dengan pasangan kita tu kelak nanti, insya-Allah. Okey. Okey. Okey, kat sini saya, okey tuan-tuan, saya kongsikan sedikitlah. Kebetulan saya lirik lagu ini ada kaitan dengan kita punya tajuk. Jadi saya rasa, saya percaya mungkin tuan-tuan pernah dengar lagu ini. Cuma saya okey, kalau saya kongsikan sekejap dapat tak saya share ni? Okey, mungkin tuan-tuan boleh tengok. So dalam lagu Hanya Rindu ini adalah lagu daripada um, Indonesia, daripada penyanyi Indonesia. Dengar tak tuan-tuan? Sekejap ya. Suara tak dengar. Tak dengar ya sebentar ya. Sekejap ya, kenapa dia tak share? Fana, Fana boleh tak? Fana. Sekejap. Fana, macam mana saya nak share YouTube ni? Tak. Ulang balik. Boleh. Okay. Boleh pesan. Ni nak tutup ke? Boleh ke dalam kita kita paparkan lirik ni, tapi dalam masa sama YouTube tu berjalan, tak boleh? Nak cari lirik je terus. Okey, boleh juga. Okey. Okey, saya dengar. Okey, dengar ke? Okey, kita boleh sama hayati lirik lagu ni sebab dalam lirik lagu ni dia ada fasa-fasa yang kepada fasa kesedihan yang saya kongsikan dengan tuan-tuan tadi so termasuklah fasa tawar menawar yang berlaku pada lirik ni.
So ini adalah fasa bargaining tuan tawar menawar kalau kita nampak so kita nampak bagaimana dia minta Tuhan kabulkan Sebenarnya lagu yang saya kongsikan dengan tuan-tuan ni adalah lagu khusus untuk ibu sebenarnya, tapi dia sangat liriknya sangat dekat lah untuk mana-mana mereka yang kehilangan apanya pasangan ataupun keluarga terdekat Cuma lirik ini dia sangat menyentuh perasaan di mana kalau kita nampak dekat sini uh, dalam lirik ni ada diminta fasa yang ketiga tadi kalau kita tengok fasa ketiga itu fasa tawar menawar jadi kat sini dia minta balik kalau boleh Tuhan itu boleh kabulkan doa dia untuk dia mungkin jumpa balik dengan ibu dia. So kita nampaklah betapa betapa uh, penyanyi ini dia punya makna dia sangat dalam dalam lirik ini. Okey. Okay. So saya rasa sekejap cukup setakat ni. Macam mana? Kat mana? Fana. Fana boleh tutup balik ke? Tak boleh tutup YouTube tu. Okay. Lagu dia masih ada. Oh lagu ni mahal betul. Okey dah, terima kasih. Okey, saya rasa cukup sekadar itu dulu tuan-tuan puan-puan minta maaf atas kekurangan dan teknikal daripada pihak saya. So saya serahkan kembali kepada uh, penganjur kepada moderator untuk teruskan uh, untuk mengambil alih semula. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Puan Fadila. So sekarang ni kita bukalah kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada apa-apa soalan nak ditanya ke, kan, nak bagi pandangan ke, kan. Kalau ada benda nak tanya, boleh je terus unmute mikrofon anda dan terus bagi soalan. Kalau tak nak, kalau segan, boleh tulis dekat chat. Nanti saya akan bacakan. Boleh? Kalau ada lah. Okey. So tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya daripada apa yang penceramah kita kongsikan tadi tu sebenarnya banyak poin yang kita boleh dapat daripada situ. Banyak poin yang kita boleh dapat daripada situ. Apa yang kita mungkin kehilangan yang kita hadapi tu memang kita tak dapat nak elak lah. Kan? Kita tidak dapat nak elak kan? Sebab dia dah berlaku pun.
Cuma dia bergantung kepada bagaimana kita nak berdepan dengan kehilangan ni kan. Apakah intervensi yang kita boleh buat, apakah tindakan yang kita boleh buat kan. Jadi kita tak boleh uh, nak biarkan diri kita sedih lama-lama pun tak boleh juga kan Puan. Dan kita, Betul. tapi kita kita tak boleh menafikan perasaan itu, at the same time kita tak boleh nak menafikan perasaan tu kan. Dan kita perlu ingat dan akur bahawa yang pergi itu bukan hilang sebenarnya, cuma dia pulang lebih awal kepada Yang Maha Mencipta. Kan. So dia pulang lebih Betul. awal, nanti kita akan susul dia sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Itu poin yang kita dapat daripada perkongsian Puan Fadilah tadilah. Okay. Dan Okay. redha bukan bermakna tak sedih. Kita redha, kita terima kehilangan tu, tapi bukan bermakna kita tak sedih. Okey, tapi kita percaya ya, Allah ataupun Tuhan itu tahu yang lebih baik, yang lebih terbaik untuk kita lah. Kan. So kita terima, kita redha bukan bermakna kita tak sedih, tapi kita tahu Tuhan tahu yang lebih baik untuk kita kan. Betul. Setiap kehilangan itu adalah jemputan untuk kita kembali lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalaulah tak berlaku kehilangan tu kan, mungkin juga bukan turning point untuk kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kan, so mungkin juga kehilangan itu adalah sebagai titik permulaan untuk kita meningkatkan ibadah kita kan, menjadi lebih dekat dengan Allah dan sebagainya lah. Jadi lebih dekat dengan Yang Maha Mencipta. Jadi mungkin juga ini satu pengajaran untuk kita seperti mana yang kata Puan Penceramah tadi kan. So harapnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sedang ataupun telah menghadapi perkara ini dapat sesuatu lah kan, dapat sesuatu kekuatan daripada apa yang dikongsikan oleh Puan Fadilah tadi kan. Dan kita kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, ini saya simpulkan ni daripada apa yang kita dapat lah daripada perkongsian Puan Fadilah tadi kan. Bila Tuhan ambil sesuatu, kita perlu terima kerana dia mungkin sedang menyediakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Okay, mungkin dia sedang merencanakan sesuatu yang baik, yang lebih baik untuk kita. Kalau pun bukan di dunia, mungkin di syurga nanti insyaAllah. Jadi kita perlu tenangkan hati kita tuan-tuan dan puan-puan, terima seadanya apa yang berlaku walaupun laluannya sukar. Okay, kesedihan itu memang sentiasa ada. Macam Puan Fadilah sebut tadi, kes-kes yang beliau kendalikan mungkin ambil masa yang lama untuk klien-klien tersebut menghadapi kesedihan itu kan, Puan Fadilah kan. Jadi mungkin ambil masa yang lama kan untuk menerima, untuk redha kan, untuk kata pujuk diri dan sebagainya kan. So Betul. itulah, apa pun kita perlu yakin bahawa Tuhan itu ada kan. Betul. Okey, so ini ada dua soalan daripada peserta kita. Soalan pertama daripada Cik Zulkhairi Halid ni, bagaimana nak kenal pasti sama ada kita benar-benar sudah redha atau sekadar menahan rasa? Kadang-kadang sedih tu datang balik. Adakah itu tanda kita belum redha? Macam mana tu? Okey, Alhamdulillah soalan yang sangat baik untuk kita sama-sama fahami sebab kalau saya share tadi berkaitan dengan peringkat-peringkat fasa 5 peringkat fasa kesedihan itu. So kalau kita screen balik, kalau kita pergi kepada screening balik kepada 5 fasa itu, macam saya beritahu tadi, setiap fasa itu setiap orang dia takkan ikut step by step sebab tu sekejap kita okey sebab kita hidup kita ni kadang-kadang ada uji dengan rasa, berbagai rasa rasa sama ada time ni kita rasa kita dah move on tetapi tiba-tiba bila datang pula adik-beradik kita share pula cerita yang mungkin sikit sebanyak dia beri kesan balik untuk kita ingat balik apa momen-momen kita dengan pasangan. So mulalah kita masa ketika itu kita dah mula sedikit sebanyak terkesan dengan menitiskan balik air mata sebab kita rasa macam benda tu benda yang memang menjadi satu faktor yang sangat asas untuk kita ingat balik sebab tu tak salah sebenarnya kita teringat dan bukan tak redha sebab kalau saya kongsikan sebenarnya dalam aspek cerita pasal redha ni
kita manusia kita tak boleh bukan kita yang tentukan sama ada kita redha ke tak redha, hanya Allah je yang boleh tentukan keadaan tersebut. Sebab tu apa yang kita boleh lalui dalam diri kita, kita kena percaya sebenarnya satu macam mana kata puan moderator tadi, redha pada qada qadar, redha pada qada qadar. Sebab kita sebagai umat Islam kita kena percaya setiap perkara yang terjadi ini dalam hidup tu sebenarnya dah tertulis pun di Lauhul Mahfuz. Jadi jodoh, pertemuan, ajal, maut semua telah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi sebagai umat Islam kita seharusnya percaya dengan redha dan ketentuan yang telah ditetapkan kepada kita. Percaya kepada qada qadar yang ditetapkan Allah tidak menjadikan kita sebenarnya seorang yang lemah. Sebaliknya jadikan kita seorang yang sedar bahawa kita adalah hamba dan harus bersyukur dengan segala nikmat yang kita kecapi selama ini. Jadi redha dan menerima bukan bermakna kita berputus asa, tetapi sebaliknya kita harus terus berusahalah menjadi seorang yang lebih baik. Jadi macam menjawab kepada soalan Zuhairi tadi, bukan kita tak redha tetapi sebagai lumrah kehidupan manusia kita sikit sebanyak akan adalah rasa perasaan tu akan datang balik kan, rasa macam dibayangi balik kembali kan momen-momen yang kita pernah ciptakan bersama dengan pasangan kita. So sikit sebanyak kita sebut balik seolah macam kita ungkit balik kan, mungkin di situlah ketakwaan kita dengan Allah pula diuji dekat situ kan, sejauh mana ketakwaan kita dengan Allah itu. Sebab tu kita tak boleh putus untuk terus berdoa, mudah-mudahan iman kita sentiasa dijaga, sentiasa kata tidak menidakkan apa pun apa yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah susun cantik dalam setiap kehidupan manusia ini. Jadi mudah-mudahan saya menjawab soalan itu, Puan. Okey. Okey. Ada soalan kedua ni daripada Cik Azrul Izwan. Adakah seseorang yang Okey. sedih tidak boleh duduk bersendirian? Redha tu ada tapi perasaan kehilangan tu tak boleh nak lupakan. So macam mana tu? Boleh Puan ulang sekali soalan tu balik, Bu? Okey. Adakah seseorang yang sedih tidak boleh duduk bersendirian? Ditanya. Redha tu ada tapi perasaan kehilangan tu yang tak boleh nak dilupakan. Okey. Sebenarnya kita ini cara healing proses setiap orang berbeza-beza. So ada orang ada masa kita memang kena bersosial. Ada masa kita perlukan kita punya kata kita perlukan diri kita, perlukan masa untuk kita dapatkan rawat diri kita balik. Sebab tu sebahagian daripada tindak tanduk kita dalam proses intervensi tadi sebenarnya bukan tak boleh bersendiri, boleh duduklah kan, duduklah selagi mana kita rasa bila kita duduk sendirian tu kita dapat memberi satu cetusan makna yang sangat baik dalam diri kita. Kita memikir, kita berfikir balik, kita muhasabah balik diri kita yang mana apa yang berlaku dalam hidup ini tak ada yang sia-sia, yang Allah dah janjikan yang terbaik untuk umat dia. Jadi cuma lagi yang tak bagusnya dia ambil takes time yang terlalu lama. Maksudnya berkurung dalam tempoh yang sangat lama dalam bilik sampai macam tadi kes yang klien saya tadi yang mana dah tentu memudaratkan diri. Tak nak makan, tak nak bercampur dengan orang, tak nak bergaul, tak nak bercakap, menolak semua dari aspek-aspek yang saya nampak tadi. Sepatutnya dia boleh menggunakan peluang dia tadi sebab dalam kes klien saya yang kehilangan suami tu dari aspek sebenarnya emotional support, dari aspek surrounding dia tu sebenarnya keluarga tu dah main peranan dah. Mak ayah tu, adik-beradik semua bukan tak pujuk, dah pujuk dah pun. Tetapi klien mengambil mungkin cara yang salah dengan menghindari daripada orang-orang yang terdekat, terutamanya keluarga. Sedangkan sebenarnya surrounding dia tu dah main peranan yang cukup baik, cuma dia tak grab dengan peluang yang betul, dengan cara yang salah. That's why kita bersendirian itu
ada juga manfaat dia, tetapi tidak memudaratkan. Jadi saya percaya apa yang kita buat tu sebenarnya uh, selagi mana dia tidak menyalahi peraturan dalam kehidupan. Jadi tidak ada yang salah sebenarnya untuk kita capai kepada kesepakatan dalam kehidupan kita untuk kita nikmati sebaik mungkin apa pun jua yang berlaku yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Jadi hopefully juga saya membantu jawapan untuk yang keduanya. Dan biasanya bila kita berseorangan itulah kita akan menangis kan. Ya. So saya nak recap balik kepada apa yang Puan Fadilah sebut dalam ceramah beliau tadi, tuan-tuan dan puan-puan, tentang menangis. Okay? So bila kita menangis tu, sebenarnya menangis tu adalah satu luahan yang kita rasa lepas. Kita rasa macam apa yang kita sedihkan, apa yang kita pendamkan tentang kehilangan ni dapat diluahkan melalui titisan air mata tu, melalui tangisan tu. Okay? So jangan pendam, jangan tahan menangis. Sebab pernah satu ketika saya hadapi seorang individu ni kan, dalam ahli keluarga saya yang sedang menghadapi kehilangan, tapi beliau tak menangis. Okay? Selepas daripada seminggu dua selepas tu dia sedih, dia sedih tapi tak menangis. Tapi bila kita balik kampung ziarah dia, kita tahu yang dia sedang sedih sebenarnya. Nampak daripada riak wajah dia, daripada tingkah laku dia, tapi rupanya dia tak menangis. Bila kita tanya dengan ahli keluarga dia, rupanya dia tak menangis langsung, tapi dia hanya menahan sedih dalam hati je. So maknanya orang kata sedih dalam hati ni bila tak diluahkan melalui tangisan dan sebagainya, ataupun melalui perkongsian macam yang Puan Fadilah sebut tadi, tuan-tuan dan puan-puan, so dia tak terluah. Dia akan orang kata terperangkap lah kan emosi tu. Dia akan terperangkap, emosi itu akan terperangkap dalam diri kita dan fikiran kita kan, dan dia tak akan settle, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi elok kita menangis untuk kita luahkan rasa sedih dan kehilangan itu, tetapi jangan berlarutan sampai kita sampai kita melalak ke apa ke kan. Kita memudaratkan diri kita Dah itu macam dah lupa diri pula kan. So menangis sekadarnya sekadar untuk meluahkan rasa sedih dan meluahkan emosi kita, itu sudah memadai lah. So bila kita berseorangan itu kita pasti akan menangis, dan itu tak ada masalah lah kan, sebagai salah satu pengruhan kan Puan? Betul. Saya setuju sangat. Okey, kalau di chat ni dah tak ada soalan. Okey, mungkin juga peserta kita semua dah nampak jelas sikit apa yang perlu dibuat jika in the future menghadapi kehilangan orang yang tersayang ni. InsyaAllah kita dapat sesuatu manfaat daripada perkongsian Puan Fadilah kita, tuan-tuan dan puan-puan, untuk tajuk Andai Dia Tiada, Kuatkah Aku? Okey. Jadi bagi pihak penganjur, saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Puan Hajah Fadilah kita atas perkongsian sangat padu. Okey. Banyak poin yang kita dapat pada hari ini ialah kan, bila kita membincangkan tajuk yang pada setengah orang tak berlaku lagi kan, jadi kita dapat sesuatu daripada perkongsian dan manfaat yang kita dapat daripada tajuk ini yang dikupas oleh Puan Fadilah. Tapi bagi peserta kita ataupun tuan-tuan dan puan-puan yang telah menghadapi keadaan ini, so menambahkan lagi pengetahuan dan boleh lagi mengamalkan, melaksanakan apa yang dikongsikan oleh Puan Fadilah tadi. So berbanyak terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Puan Fadilah Muhammad atas perkongsian pada hari ini. InsyaAllah di lain waktu kita pasti akan bertemu lagi dalam program-program yang akan datang. So tuan-tuan dan puan-puan, saya pasti di chat itu telah dikongsikan link untuk kehadiran pada hari ini dan juga penyelesaian program. Alright, dan di sini saya nak kongsikan juga, sekejap ya, saya share slide. Okey, saya nak kongsikan juga untuk petang ini kita akan teruskan dengan surat Coffee Talk with Counselor siri 3 yang bertajuk Motivasi 360 Darjah Bagaimana Bekerja dengan Bahagia bersama Dai Afrika. Okey, jadi kita jemputlah tuan-tuan dan puan-puan untuk sama-sama mengikutinya.
Alright. Dan kalau ada masa lapang boleh ikut apa juga program yang kita anjurkan secara online nanti insya-Allah sepanjang bulan kaunseling kebangsaan ini. Okey tuan-tuan dan puan-puan, yang baik-baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang lemah itu datang daripada kita sebagai insan biasa. Alright. Kerana kita tidak sempurna. Okey tuan-tuan dan puan-puan, yang tak dapat nak tekan link tadi boleh scan QR code dekat sini, okey, untuk link kehadiran dan penilaian program pada hari ini. Sama ada warga USIM atau warga luar USIM, silakan QR code scan QR code di sini insya-Allah. Jadi sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.